Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya ialah Sairasha, anak perempuan Wijaya Pergas. Saya merupakan murid tahun 5. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Konvent Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Hari ini, saya ingin mengulas sebuah buku cerita bertajuk Si Pakul dan Si Tukul yang Nakal. Buku ini merupakan hasil karya Hashim Latif. Buku ini diterbitkan oleh Wari Heritage. Cara cerita buku ini santai dan mudah difahami. Gaya bahasa dan binaan plot menarik perhatian saya. Buku ini menceritakan kisah hidup gergaji tua yang berasa sedih kerana dirinya tidak dihargai oleh tuannya lagi. Hal ini demikian kerana gergaji lama tidak berfungsi seperti dahulu. Oleh itu, sahabatnya Si Pakul dan Si Tukul sentiasa mengejeknya dan tidak mahu berkawan dengannya. Tibalah suatu hari, Si Tukul yang terjatuh di dalam longkang diselamatkan oleh gergaji tua. Akhirnya, Si Pakul dan Si Tukul menyesal atas perbuatan selamat ini. Pengajaran yang saya peroleh ialah kita tidak boleh hidup bermusuhan. Kita haruslah mempunyai nilai setia kawan yang tinggi. Dan saling membantu merupakan amalan mulia. Akhir kata, bacalah buku ini dan fahami isi yang disampaikan. Saya yakin buku ini dapat membina akhlak pribadi yang mulia dan menjadikan anda sebagai insan yang hebat. Sekian, terima kasih daripada saya, Sairasha.